biasa. Selipar aku. Ganas. Macam mana nak ambil selipar kau? Kita mesti kena sudu. Aku tahu. Rimbo. Kau kena tolong aku. Rimbo? Ini peluang kita. Mana pula pergi si Rainbow ni? Tak balik-balik. Ha? Apa yang dah jadi ni? Ini semua sebab nak cari selipar Upin yang hilang. Rupa-rupanya angsa tu yang curi. Rainbow, minta maaf ya sebab tuduh kau curi selipar. Dan terima kasih sebab aku dapat balik selipar ni. Lebat betul hujan. Kuatnya angin. Macam mana agaknya kalau bumbu rumah ni tercaput di tiup angin? Ish, apa cakap macam tu? Rumah opa ni kokoh. Dari dulu berdiri teguh. Macam pokok besar di hujung kampung tu. Maksud opa, pokok besar yang menakutkan tu. Apa yang nak ditakutkan? Banyak kenangan kami di situ. Alamak, tak ada elektrik. Rasanya satu kampung tak ada elektrik. Bergelaplah kita malam ni. Malam ni nak tidur dengan opa lah. Boleh. Mari kemas-kemas. Lepas tu kita bentang tilam sama-sama. Ros pun nak tidur sama-sama? Kau pun takut juga? Sekali-sekala.